Oh no! Macam mana nak skor sejarah ni? Ish, susah ni nak hafaz sejarah ni. Weh, kau faham ke weh video ni terangkan apa tu? Alhamdulillah kan kau faham tak? Oh, patut kau skor A+ weh sejarah. Ya, aku rasa kau punya try Okey, lah. bye tu. Ish, susahnya nak hafaz sejarah buat lapan ni. Ya, aku tengah buat apa tu? Aku tengah baca sejarah sambil dengar lagu. Oh, berkesan? Mestilah. Patut kau skor A+. Lepas tu, kau nak cuba? Aku rasa kalau apa sejarah sambil dengar lagu, boleh je. Boleh? Boleh. Serius? Betul. Okay, aku akan try. Bye. Bye. Apa dah? Makcik ya. Weh, kau buat apa tu? Aku main game sejarah ni. Ya, aku nak tips tu. Boleh main game sejarah yang dapat A+? Boleh, aku dapat 100 saja. Boleh. Sejarah kau berapa ni? Weh, dah. Oh, tak weh. Kau tak saya weh. Sejarah tingkat. Ada mula. Mana kau main A+ ni? Kau kena cara apa? Benda cara Amadah. Amadah? Kau kena cara apa tu? Cara kau macam tak berkesan macam. Ya, cara Amadah tu macam mana? Dia macam ni.